Nama saya Puan Umi dari Ipoh, Perak. Saya sekarang ni tinggal di Pulau Pinang. Gementar lah, ramai pula tengok. Okay, first time ni, apa yang saya dapat dekat Power Camp ni, saya dulu pernah bercipta juga kejayaan dengan Elkens sebelum PKP. Saya pernah dapat MERS juga dengan Elken, tapi selepas saya pernah juga dapat capai ke Auckland dan juga ke Jepun, kita tukar ke Korea kan. Jadi selepas PKP saya down, saya tidur dengan nyenyak sekali, dengan lena sekali. Terima kasih pada upline saya yang kejutkan saya, Eun Ho Chu, Mr. Singh dan juga wife dia, Sok Kian, bangunkan saya dari tidur lena. Sebenarnya selepas saya kena, lepas PKP, saya kena anxiety, saya kena macam-macam penyakit, kena GERD, saya kena masalah sleep disc. Jadi lepas tu, saya tidur lena lah, saya dengan fikir dengan masalah saya, penyakit saya. Lepas saya, Mr. Singh, Mrs. Umi, ada produk baru. Jom kita jumpa. Try mesin Genki kan. Lepas saya cuba Genki dan juga pergi KL juga, dengan guna inhaler. Alhamdulillah saya ada asma. Sebelum tu saya dah, dengan asma ni saya dah tak ada trigger dah. Tapi selepas PKP, saya kembali jadi sangat asma yang kronik. Lepas tu saya kena GERD, saya kena masalah tulang belakang. Selepas saya gunakan inhaler dan juga saya try cuba di HQ, inhaler dan juga Genki. Alhamdulillah saya rasa terus nak beli. Sangat-sangat saya teruja. Masa tu saya ikut suami ke Penang, ikut transfer ke Penang ikut suami kerja. Jadi masa tu pindahkan. Modal mana nak ada. Masa tu income pun kita suami bagi, bukan tak bagi duit, tapi kita takkan nak menyusahkan suami, dah lah pindah lagi kan. Jadi saya fikir nak beli juga. Saya cakap dekat Sok Kian, saya cakap kat Ho Chiu, saya nak beli juga mesin ni, saya nak dua-dua ni. Jadi saya terpaksalah pinjam duit mak kan. Duit mak saya target sebulan saya boleh bayar balik duit mak saya. 10,000 saya pinjam duit mak tu, saya boleh bayar balik dalam masa sebulan. Saya alhamdulillah saya dapat target, saya dapat balik bayar duit mak saya. Dengan tu masalah kesihatan saya pun alhamdulillah semakin okey. Masalah tulang belakang saya semakin okey. Jadi saya sharing. Terima kasih Kak Su, kawan saya sentiasa percaya dengan saya, downline saya, sentiasa ikut saya. Alhamdulillah. Masa saya kena anxiety tu, saya tak boleh nak bila saya masih adalah saya gementar saya, bila saya tak boleh berdepan sangat dengan orang, jadi macam jadi nervous. Jadi lepas kita menggunakan hidrogen, alhamdulillah saya penyakit kita macam confident tu kembali. Dengan hidrogen sentiasa inhaler, malam-malam sentiasa buat dulu saya sentiasa hurut badan. Sebab saya ada masalah angin kan, sebab kata dengan GERD-nya, dengan apa tulang belakang, jadi sentiasa hurut. Sebulan mesti capai 3 kali. Sebulan tu 3 kali, 4 kali mesti saya hurut. Setiap minggu mesti hurut. Tapi dengan Genki, alhamdulillah tukang hurut tu jarang-jarang lah jumpa. Alhamdulillah. Terima kasih Elken kerana buat produk-produk hebat yang sentiasa bagi produk-produk yang hebat, yang terbaru-terbaru. Jadi dengan saya nampak inhaler dan juga Genki boleh buat income kembali. Saya buat kembali, boleh orang kata saya buat income kembalilah, alhamdulillah. Sekarang ni saya target Turki, insyaAllah target saya dengan datang Power Camp ni. Saya target Turki, saya akan bawa dua orang ke Turki dan juga kita sama-sama pergi ke Turki. Jom kita sama-sama ke Turki. Target. Alhamdulillah, terima kasih.